Kata boleh dapat untuk medical check up untuk mata, saya rasa macam menarik gila sebab dia boleh tengok. So, ni kita nak tengok bahagian depan mata. So, so far kita tengok dekat sini nampak okey je. Tak ada macam kemerahan sangat ke ataupun nampak benda yang pelik-pelik tu tak ada. Sebab bersih ni boleh jadi tak ada kelimomo. Oh, ada kelimomo? Boleh jadi ada kelimomo. Sebabnya untuk orang yang macam ada punya liang-liang minyak yang dekat tepi ni macam agak tersumbat ataupun pengeluaran tu agak banyak, dia boleh jadi ada kelimomo tu lah. So kelimomo tu kadang-kadang boleh jadi sebab jangkitan juga. So yang ni sebenarnya secara tak langsung kita tengok juga kesesuaian awak untuk pakai contact lens tu. Sebenarnya. So far macam kita cakap tadi lah, yang lain-lain ni semua okey. Okey. Kita tengok juga tadi untuk yang air mata tu, air mata pun nampak macam cantik je. Okey, bersih semua. Sebab kalau nak pakai contact lens, air mata tu kena cukup. Air mata tu kena bersih, kalau tak nanti kan kotor-kotor melekat pada contact lens. So far ni tak ada masalah. Okey. Lepas tu kita ni nak tengok bahagian kantal kat dalam mata. Kantal kat dalam mata ni kalau dia dah ada jadi macam warna kuning-kuning macam tu, itu menunjukkan dia dah ada selaput katarak lah. So far yang ini masih lagi muda matanya. So tak ada apa-apa masalah lah.